Cari bilik-bilik tidur. Apa? Kunci, campur gelap, campur tak ada orang. Ini Mama atau dikenali Mama Singa. Dia seorang yang garang tapi sejenis takut hantu. Dan ini pula Adwa, seorang budak kadang-kadang hypo dan kadang-kadang dia meragam. Dan lastly, saya beraksi sebagai pengendali program camping ini. Pada tarikh 15 November hari Sabtu, sebenarnya kami plan untuk pergi ke Singapura. Tetapi, kami cancel last minute dan tukar plan untuk pergi camping. So, dalam video kali ini, banyak perkara yang tak dijangka berlaku. Dan tak lupa juga tempat yang kami pergi ini cantik. So, korang yang nak tahu camping ZMPTV di mana, sila tonton video ini sampai habis. Dan tak lupa juga yang mana belum subscribe channel saya ini, tolong subscribe. Terima kasih. Welcome back. So, ini saya sama Amal juga dua nak pergi camping. Tapi tengok ke cuaca lah ni hujan. So, saya tak tahulah apa nasib kami lepas ni di tempat camping nanti. So, untuk tahu di manakah tempat kami nak camping, stay tune. Boleh tengok video ni sampai habis. Alright. Bye-bye. Kau ni dia ledas lah kau ni. Siapa tu? Tu, selamat datang. Pantai Kelong. Jam. Jalan off-road kau ni. Kau ada tulis signboard jalan bumi hijau. Situ dah ha. Beres. Sorry yang tidur. Alright. Beres. Paniah ke telefon. Tapi. Sterik kan ni? Ya, sterik ya. Okey. Tak apa. Mariah dalam ni. Cak ada jual-jual lagi ni. Cak expo lagi. Comel lah tapi. Bukit comel. Sikit. Comel. Bukit tu. Tak comel. Alright. Kita dah sampai di tempat kami nak berkemah. Iaitu Pantai Bumi Hijau, Sabak Benau. Bang, nak tanya sini boleh duduk free ke kena bayar? Masuk je. Masuk je? Oh, free Masih? Boleh. Kita pakai situ lah. Alright. Alhamdulillah. Kita jumpa Nas. Nampak dah tu. Jadi. Ada apa lagi? Yalah, nak awak. Ya. Kemoh lah ni. Okey. Kita baru sampai di tempat campsite ni. Tempat perkemahan. Kemoh tu dong. Sekejap, dia ambil kursi ya. Kejap dia ambil kursi ya. Lah. Waktu sekarang ni comel untuk kita fly drone. Kalau boleh tengok sendiri, dia punya view outstanding, menarik. So, saya berhajat untuk
menerbangkan ni drone ni saya pinjam. Alright. Sebelum hari gelap kita fly drone dulu. Okey. Bolehlah. Apa? Acut. Jangan dulu. Dah. Sabar ya. Dia nak ambil tu. Ambil kursi healing. Patut adik kena duduk kursi healing. Bijak sikit tak? Ada kamu. Ha. Dah tahu. Tu nampak macam tak ada lagi. Ada, jap. Tengok mek. Ada mek. Okey. Aku nak fly dulu. Yang kita duduk sini mama. Jangan. Stand back. Nah, mai. Jangan. Alright, jik gang, jom. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey, ni saya tengah intai orang tengah. Saya rasa dia tengah ni. Tengah cari remis. Oh, ramai ah. Awak rasa kita cari remis ke? Ya. Selesai. Letih dah? Letih kan? Nak sikit. Pasal kemah. Jom. Kau somel you. Laju. Allahu Akbar. Mama biwata lah. Sekarang pukul 7.05 minit. Kita orang tengah ni nak pasang flysheet. Lambat sikit sebab tadi duduk fly drone apa semua terkesima dengan view sini. First time lagi. Tapi serius, saya sangat-sangat
Kagum dan biasa. Mama AJK ikat tali. Balik kok lepas ni hujan gini. Sekarang pukul 7.15 malam. Alhamdulillah. Kita orang dah ni. Saya dan juga Mama Adua selesai pasang fly sheet dan kemah. Hujan ni kan hujan. Hujan renyah-renyah. Harap-harap dia tak hujan lebat lah malam ni. Tidak, nyak-nyak kita orang nak tidur ni. Ya, kejap. Jadi nak review ni. Baru sempat nak bercakap geng. Baru sempat nak buat review. Kat sebelah sana ada geng kita. Dia buat family day. Dia ajak makan tadi saya. Dia ada sebab tengah pasang kemah. Sini serius cantik. Pantai Bumi Hijau. Sabak berenam. Oh. Yang mana ada area sini boleh datang sini. Saya comel. Tu. Oh, nyamuk banyak ya. Mai masuk ready. So sekarang ni saya nak bakar ubat nyamuk. Tu. Oh, tengok ni. Nyamuk sini degil lah. Keturunan ke apa? Keturunan Jepun. Jadi Babi. Jadi tak dengar kata. Tengok tu nyamuk. Makan ke apa nyamuk sini? Bang, bermalam sini bang? Bermalam sini ke? Orang ke malam. Oh. Kayaknya baru sampai petani ke ah? Ada yang bermalam ke? Orang-orang je. Oh. Ada geng ah? Tidak. Ada dia sogi dia. Jap. Bang, kalau nak guna tu saya ada apa? Kenopi. Ha. Nak Ada guna kenopi. nak pinjam ah? Boleh. Saya ada yang apa? Yang buat majlis bawah tu. Apa dia panggil? Yang ground sheet tu. Boleh juga ni. Diorang ni buat bakar-bakar ni tak ada. Kesian pula. Ni ambil ni ah. Tapi tali saya tak ada. Oh, tali tak ada Jap. Saya cek. Saya rasa ada kot. Sini nyamuk banyak. Tak ada. Boleh ikat bang. Sini. Batu dia tak ada. Tak, abang ikat kat sini. Ada tali. Abang ikat kat sini. Ada tu tali rupiah. Ni tali rupiah ada bang. Boleh kat tali lah. Jom kita pergi. Jom. Alright. Kali ni kita pergi rescue. Rescue. Jiran kita dia tak bawa. Dia tak bawa fly sheet. So dengan common sense kita. Baik ada. Dah molek ni. Tak? Tu lah. Perkemahan anak muda. Jadi program abang ke ni? Oh. Bang, beres bang. Kita orang ada. Thank you. Alright. Alright gang. Saya baru siap ni adjust sistem perparator fly sheet saya ni. Baru dia okey sebab dia level rendah kat bawah, so nanti dia turun, air hujan akan turun ke bawah belakang sana. Memang tak expect pun hari ni hujan, tapi cik baiklah dia tak hujan lebat. So consider boleh camping lagi lah. Cuma agak susah lah sikit sebab saya bawa ni Adua dengan juga Mama. So gang, stay tune, nanti kita orang akan memasak dan tengoklah aktiviti apa yang kami akan buat. Alright. Padahal lubang hidung nyamuk. Allah akbar. Nak kata banyak tak banyak nyamuk sini. Padahal lubang hidung hidup main. So inilah. Gang, awak boleh nampak tak? Nyamuk di situ. Oh. Cerah dia dapur ni. Hijau lah. Allah akbar. Oh, susah-susah. Terima kasih kak. Tidur situ. Lagi tahu sebenarnya kita nak angkat. Nanti kita makan situ. Okay. Nak mai je jap. Terima kasih. Tengok murah rezeki hari ni. Cuba buka ya. Dapat juadah daripada jiran kita, geng. Baik. Terima kasih Oh, tak masak lah kita hari ni. Oh, dah oleh kan. Tu pun beli kat kedai dah. Apa? Jatuh.
So, kita akan makan dulu, geng. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Nak duduk. Ya. Lapis tu. Dah juga. Ambil. Bebat, jadi abang kan. So tak nak nasi dah kita ni. Makan ni. Tak. Ayah tu kan rebus dulu tau. Buatlah. Busuk biar gitu. Video saya bakar. Tapi dia perak dulu. Dia perak. Dah rebus. Nanti esok. Kira animal phone ni ada orang bawa je kakak-kakak nak perak tu. Aku bakar. Bakar je lah. Jadi lembut sikit tak? Buat jam ni. Beli mahal. Dah ada tu. Beli. Boleh ha? Buat breakfast esok. Kalau aku tu kena waktu mesti. Malak dah. Malak dah Apa nak habis bateri tu? Oh ya dah. Lah aku pun kata mandi air hujan. Pipe mandi hujan. Mana apa tu? Jah pun 15 minit. Ada ni lah harapan kita. Selagi? Selagi tak teh kot. Ya, apa tu teh? Teh. Takut mana? Gantung di tali awak. Ya dah juga. Apa brand tu? Lah, ada magnet. Bijak sangat. Tak hikat daripada gitu. Apa? Kamu pun cita-citanya. Kita sini ke? Mikir pelik. Tak tahu, dah awak. Tu yang awak Orang mikir. mula lah. Baca masak you masak hidup sini masak you tu. Saya dengar dia kata. Tu baru macam lega sikit. Bukan. Mikir manusia. Kita tak ada orang manusia mari. Pia kan nak mari rokok kita. DJI tu. DJI ada orang tu. Parang. Orang lebal lah. Aku tak sil. Lah pare-pare tak ada. Ya lebal teh. Ya lewi lah. Pergi nyusul jalan je. Batuk bau pare tempat-tempat gini. Kalau abah dia spare kok. Nak bawa dah. Tak ada lah. Minta order lagi. Sedap order ya. Ya. Order je sedap. Betul tak mahal juga. Alright geng. Sekarang pukul 8.19 minit malam. So sekarang kita nak pergi ke surau berdekatan untuk solat maghrib dan isyak. So alright geng. Nanti kita sambung balik. Kami baru selesai solat. Macam mana ni? Masjid dia selesai tak? Sebab masjid Tafiq. Wow. Alright geng. Kita orang nak pergi kedai runcit. Pukul 9.30 malam. Kita orang selesai dah. Pergi solat maghrib isyak. Isi minyak kereta dan pergi kedai runcit tadi. So kita balik mula ke campsite. Kau balik licing? Bye-bye licing. Alright. Sekarang pukul 9.45. Kita orang ni tak tahu dalam dua lagi. Rancangan. Kan dah. Ya. Cari bilik-bilik tidur. Apa? Hujan, campur gelap, campur tak ada orang. Mama ni dia memikir kongsi-kongsi dia sebab jiran kita tu tengah mengemah di belakang. Semua dah nak balik. Kiranya tinggal kita sore dah. Siapa dengar ni hujan kilap. Saya pun tak pasti nak buat keputusan macam mana. So nantilah kita fikir balik. Hujan pula dah geng. Dia. Anak tu banjir dari kemboh ni. Tanya. Macam mana ni geng? Dalam dilema ni. Sekarang pukul 10 suku. Kita orang tengah pening ni. Nak terus ke camping kita atau tak? Nampak ni? Plastik kita pun bocor. Bocor. Tinggi lah ni, Daddy. Masya Allah. Tinggi ke? Tinggi sebab. Nak makan snack dulu ya. Menikmati sambil layar hujan malam. Tak tahulah apa nasib kami. Setiap kali pergi buat trip camping mesti ada masalah. Ingat like Ini sedap ni, salted egg.
Baru dah nak. Tak lah. Balik lah. Dah. Tak ada yang lemah pun. Dah. Oh, lebat kan hujan. Dah. Oh, aduh dah. Kena tidur dah. Ngetrek lah. Duduk. Dia ada. Tu tu. Saya hanya ni payah hujan. Okey. Okey dah. Dua. Tengok tinggi. Tak habis lagi. Dia ada. Sabar. Dia nipel. Nipel kan hujan ni awak. Sabar. Mana hampak dia? Tak basuh tu. Tak basuh hampak dia. Bukan tinggi, kejap. Kejap pun. Apa dah layang? Apa adik tu tak basuh? Hujan guys. Ada apa lagi? Ada. Buat kata dulu. Buat Tunggulah sikit-sikit. Nak sikit dah ni. Tiga apa tu? Jangan gerak. Pak, sedap je dia nak kerak. Saya dia kemalu mikir. Tak. Tak payah rasa. Memang kena balik. Tak payah rasa-rasa. Mama nak balik. Nak apa? Nak balik. Sebab apa? Orang aku. Hujan. Hujan. Apa jadi payah? Sebab patuh lah tu. Tak bisa slow. Kau takut kan? Mudah lah. Hujan asin ni apa ni lah. Mikir ke dia? Tak elok tahu. Ada ke? Tak apalah. Kau slow lah. Hujan je pun. Tak banjir kau dalam kereta tu. Kau tutup kereta tu. Alah, dah banjir. Banjir kau tu, Mama. Tak. Kau kereta Itu dah pening. Alah, punah, Mama. Tak punah pergi. Pergi gitu je. Ni nanti Mama. Apa? Kau salah kali. Mana kau dia?
Nanti buat tajuk camping tak jadi. Ada mama. Cabu. Cabu dia. Kan ni ngasih. Ngasih nak hujan Aduh. Ya. Adik yang suluh je. Buat balik lah ni. Ni pakai gula-gula gitu kan. Saya nak masuk lebih lah. Untuk tak boleh sudah. Okay, Mama pula nak buat. Masuk. Sabar. Ya, ni dia. Sudah didemik. Tak apalah nasi kita ni. Oi. Camping tak jadi. Camping kat mana? Kat mana wak itu? Aku ni bom. Telefon ambil berapa dah ni? Aku ni untuk camping masuk dalam ni. Ya. Bawa ke? Dapat tu awak. Camping dia. Mama. Sini ni. Tapi dia duduk dalam kereta lah dekat camping lah dekat budak. Ada duduk lah takut jadi atas. Cuba telepon. Ada? Boleh ingat? Tak ada. Awak saya je. Pula dah. Rasa Mati lah Kita lelaki ni Tengok mana Mari tengok. Oh ni kalau tak balik je nenek apa kita punya kemah dari swimming pool lah jadi kondas. Assalamualaikum. Alright gang, jam dah pukul 11.30 malam. Duka citanya kami tak sempat untuk komplit tugasan kita untuk camping di Sabak Benar tadi. Faktor cuaca yang tidak mengizinkan lah. So kita orang buat keputusan untuk cabut awal balik, malah nak ambil risiko lah sebab saya mari dengan ni kan family. Kalau saya dengan member, dengan Mak Apik, memang saya tidur ya situ walau hujan ribut apa melanda. So saya rasa setakat ni lah untuk video saya kali ni. Minta maaf kerana tidak dapat menyempurnakan saya punya camping ni hari. So inilah kita nak loading barang-barang camping, tapi ada hikmah lah kenapa sebabnya balik ni. Aduh macam mana camping kita tadi, sedap tak? So gang, macam biasa, jumpa di lain hari lain waktu dan lain episod bersama saya Amin di channel ZMP TV. Terima kasih yang mana support tonton sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum.